Kalau awak ada PCOS dan susah sangat nak turun berat badan, awak kena dengar video ni sampai habis. Saya ada seorang kawan, dia pun ada masalah PCOS dan juga hormon prolaktin dia sangat tinggi. Okey, prolaktin ni adalah satu hormon susu badan. Tapi bila hormon prolaktin ni tinggi, itu yang buat kita punya period jadi tak teratur ataupun kita susah nak get pregnant. Dalam masa yang sama, PCOS pula dia ada isu insulin resistance. So bila insulin tinggi dalam badan kita ni dia akan lebih mudah untuk simpan lemak. So akan jadi susah juga kalau nak turunkan berat badan. Macam kes kawan saya ni, dia dah try macam-macam diet. Atkins diet lah, no rice, no sugar. Dia sangat-sangatlah menjaga diet dia. Berat dia still stagnant, tak turun-turun. Bukan sebab dia tak usaha, tapi masalahnya keadaan badan dia tu yang macam melawan balik badan dia. Sampai dia ubah dia punya approach. Dia tak fokus pada diet semata-mata, tapi dia mula jaga dia punya keseimbangan dalaman badan dia. Dia jaga makan, jaga timing makan, dan dia tambah dengan herba semula jadi macam linzi, pollen dan makanan semula jadi yang lain. Slowly dia punya berat daripada 78 kilo turun ke 62 kilogram. Dan yang lebih mengejutkan, bila cek, hormon prolaktin dia dah kembali normal tanpa ubat. Dan bila buat test, dia punya PCOS pun bertambah baik. Saya share ni sebab nak bagi faham yang untuk masalah hormon, kita tak boleh fokus kepada diet semata-mata. Kalau awak tengah struggle PCOS, berat susah nak turun, period tak teratur, mungkin badan awak perlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Kalau nak tahu apa yang dia buat step by step, boleh DM saya akan sharekan satu-satu. Assalamualaikum.